Mak ayah, jangan simpan duit anak-anak anda dalam bank je. Setiap tahun anak-anak kita dapat duit raya. Mungkin RM100, kadang-kadang sampai RM1,000. Tapi apa yang kita buat dengan duit raya tu? Kita simpan dalam bank je tuan-puan. Dalam dunia sekarang, dengan kos pendidikan yang makin naik, ekonomi pula makin mencabar, akaun simpanan biasa dah tak cukup tuan-puan. Di Malaysia pun dah mula bincang tentang literasi keuangan anak sejak kecil. Tapi kita tuan-puan masih ikut cara lama. Siapa yang bertanggungjawab tuan-puan untuk didik anak-anak tentang keuangan kalau bukan kita sendiri? Bagaimana tuan-puan kalau duit raya anak-anak tu kita tukar kepada aset yang kalis masa depan? Contohnya apa tuan-puan? Contohnya emas fizikal. Boleh mula dari RM100 sahaja. Yang mana nilainya makin naik, mudah untuk dicairkan, dan yang paling penting tuan-puan, anak kita ada permulaan yang kukuh untuk masa depan mereka. So tuan-puan, bila waktu yang terbaik nak mula tuan-puan? Jawapannya sekarang. Tahun demi tahun, duit raya tu boleh jadi tabungan ke universiti kelak, ataupun deposit rumah pertama mereka nanti. So mak ayah, nak jadi penyimpan biasa ke, ataupun nak mencetus masa depan anak-anak yang luar biasa? Kalau anda nak tahu macam mana nak mula simpan emas untuk anak-anak, sila komen nak ataupun DM saya sekarang. Kita bincang sama-sama tuan-puan.